Okay, hello, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bertemu kembali. So sekarang ni kita nak pergi ke Belantara ya. Kita nak pergi glamping. Saya di sebelah kanan kita ada Kak Su. Hai. Okay, kita ada Kak Wani. Alright, kita ada Mr. Sio. Oh, dengan Encik Wan. Encik Wan tengah memandu di depan ni. Fokus. So tengah fokus, dia tak boleh nak tengok kamera. So let's say nanti dah sampai, nanti saya beritahu lah kita nak ke mana. Kita nak ke mana saya dah beritahu dah. Cuma nak masuk tempat tu kan. Kita tak tahu glamping apa glamping. Yang glamping tu dia macam camping kemah-kemah. So tak apa, kita sambung nanti. Wah, kita dah sampai dah guys. Kita merun. Belantara. Oh. Ni Nissan ni Amira ni. Wah, semua besar sampai. Buka tingkat Kak Su. Tak tingkat. Langkah bersama Bina Dunia, YouTube Vinazik, inspirasi nyata. Setiap klik membuka jalan baru, harmoni hidup, masa depan bersatu. Okey, so sekarang kita dah sampai dah di kawasan kemah-kemah di Belantara Resort. Kita ada beberapa kemah lah dekat sini. Kita glamping. Yes, bersama ni roommate saya, Hadi. Ya. Gimana tu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, baik. So ya, dalam ni bukan dia, actually dia tak panas tau. Orang masuk-masuk je kan. Masuk-masuk je dia dah ada aircon. Hadi tutup pula ni, Hadi. Oh. You guys masuk je. Oh, gelap. Okay, so dalam ni dia ada siapkan aircon sekali lah. Nampak? Kita ada katil. Dia bagi kalau macam queen kat sini quadruple, so katil 2 queen. So dia bagi siap-siap lah walas dan tempat queen, katil queen 2. Aircon memang dia dah pasang siap-siap dah untuk kita. So memang masuk-masuk sejuk walaupun di tengah panas. Alright, ni ada air masak. Kat luar kita ada air panas juga kalau siapa yang nak buat air panas lah. Ada juga dia pegang sejadah. Kiblat I think kita guna niat. So kita review sikit. Kat sini kita ada tempat air panas kan? Kat mana? Tunjuk sikit kat mana? Cepat. Sini. Kita boleh buat sendiri lah? Boleh. Thank you bro. Boleh cucuk pula. Charge pun mabar. Oh, mabar. Mau barbar. Kita barbar Mobile Legend So kat sini buat air masak. Kita ada juga untuk keselamatan jangan lupa. Keselamatan is the key, kita kena ada. Bagus Dan kita pergi ke kawasan sekeliling dekat sini. Lihat kawasan sekeliling di Belantara Resort. Wah, sangat best. Anda boleh lihat air sungai natural air sungai di sini. Sambil-sambil nak healing. Boleh healing lah. Nanti kita tengoklah kau ada nak mandi-mandi ke, rendam-rendam air sikit ke, okey. Nak rendam kaki ke, okey juga. Dekat situ saya nampak macam ada sulcata farm. Sulcata tu macam penyu kot. Saya pun tak pasti apa dia. So nanti kita tengok sama-sama. Jernih je air dia. Air dia sangat jernih. So kita pusing juga sekeliling. Untuk kalau nak buat team building ke kan, sesuai lah. So ada juga peraturan sungai. Jangan buang sampah rata-rata. Siapa anak-anak kecil kena ada pengawasan. Kalau nak berenang, risiko sendiri punya. Hati-hati dengan kepala air. Contoh macam hujan besar semua kan, kena hati-hati jugalah. Dan sila ikut arahan, tu yang sangat penting.
arahan tim anda lah. So yap. I okay, I think dalam juga tu, tengah-tengah tu dia tak adalah terlalu cetek. Dia agak dalam juga. Anda lihat kat sini agak dalam juga. Dia tak ada semua cetek tau. So okey lah. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, kat mana tandas? Di, mana tandas di? Ni, kau dah pernah pergi ke? Dah pernah pergi sini ke? Oi, mantap lah tekan. So dekat sini kita mungkin tandas. I think this one is tandas lah. Tak ada tulis pun dia tandas. Ada, yes. Cuma ni tak ada. Tandas pun berada di sekitar-sekitar kemah. Ini kemah yang kawasan sini. Sana pun ada kemah juga. So ni tandas. So that one rumah apa ni? Tu, rumah pekerja kot. Rumah pekerja kot. So tandas lah, tanda perut lelaki, tanda perempuan. Lepas tu untuk transport, kita ada transport disediakan daripada tempat kita masuk tadi kan. Kita nak berjalan ke belakang agak lama. So kita ada sediakan transport juga kat sini. Yes. So ya, ada jambatan. Kita boleh enjoy lah. Kita boleh enjoy this view. Alright, kita enjoy this view sambil-sambil buat aktiviti bersama dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Ya. Klik subscribe, ayo jalan bersama. Di YouTube ni peluang terbuka. Apa event kita petang ni, Jawan? Ha? Apa event kita? Event kita sekarang kita tunggu untuk bersuka nikah. Ya, bersuka nikah. Mari kita. Kita berehat, check out, solat dan kita ready for Kat sini ada padang disediakan sini. Banyak juga fasiliti. Sini tempat pot tangkap gambar. Alright. So from Teluk Intan kita pilih dealer lah, dealer. So okay. Single ni, yang single punya tangan. 4 orang sekali. Boleh. 4 orang boleh. Cuba. Sama. Itu. Okay. Dia choose dulu, lepas tu balik lagi. So 12 box, kita palu balik. Okay. Kita kena lari di situ. So ambil salah balik. The first four satu one by one. Jangan dulu. Nah. Apa ni? Okey. Sekarang tunggu ini badan besar tu usaha. Ya. Ini go dua after this semua dua sudah, okey? Okey dua sudah. Tukar. Okey, saja. Satu saja. Okey. Okey, second one go. Okey. Laju. Bang. Kalau tadi dia menang hujung bang. Bang, letak hujung bang. Macam mana? Penalti, start balik. Kena tackle mana boleh. Penalti. Macam mana kira? Dia first touch kan? First touch lah. Permainan ganas. Ada bukti first touch. Dia actually ini mana? Sampai dulu actually. Saya first touch, saya bukti ada. Biskut. Demi biskut. Demi sepaket biskut buah-buahan yang pihak. dan buah-buahan. Thank you ah. Saya tak boleh pun saya belum jadi ini. Cus. Ayah. Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Ai. 1, 2. Kantoi. Buat lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau bantu kalah. Kalau ada sikit tipu. Relax.
Okey. Siwan mana? 2, go. 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 1, 2, go. Keluar Intan. Jenis. Akhirnya berakhir dengan kemenangan. Okey. Makan roti. Okey. Belum. Tak ada orang goncang. Roti sangat susah. Roti makan masa tahu sebab you first. Roti apa? Boleh Ada air. Satu lagi. Dia tangki besar. Tengok Bimail. Okey. Dapat siap lagi tengok tu. Siap tidak. Makan pelan-pelan. Habis. Stand by. You eat the breakfast already, so senang. The next was fast. Break makan masa. Choose the right people, do the right thing. Nasib baik. Boleh. Telan terus. Apa masa ada masa? Sikit lagi. Sikit lagi. Ini nak menakutkan dia saja. Okay, minum tenang-tenang licik tak apa. Sudah habis. Kasih orang takut saja. Okay. Please, everybody, get back behind the line, please. Ada lagi satu game. Ada 4 game. Winner go another round, boleh tak? Kita makan malam. Get behind the line. You can see here kan. Ada banyak balls. Macam ni. Okey. Tiga saja. Mantap Mas Bro. Saya tak terfikir lah itu. So dekat sini saya boleh lihat pemandangannya sangat cantik, masya-Allah. Glamping kita ada dengan sungai sekali, dan also ada kemah-kemah yang ada dekat sini. Semuanya telah disusun tempat semua telah disusun cantik. Dekat sini pun kita ada shortcut untuk ke kafe nanti. Kita ada jalan shortcut untuk ke kafe. So jom kita lihat kawasan-kawasan air terjun. Okey. Tapi kalau nak mandi ke situ bahaya nampak air berpusing-pusing. So make sure mandi di kawasan yang selamat. Mandi ni atas risiko sendiri. Bawah ni ada lagi tempat air terjun. So memang air terjun ada tempat air ketik dan juga taklah kat situ air terjun should be dalam sikit. So kena hati-hatilah. Mandi atas risiko sendiri mandi atas risiko sendiri. Dalam sana pun nampak kat sana I think should be cantik juga kalau nak mandi kat sana. Udah kencing belum? Mana dah kencing. Sejuk. Hilang. So dekat sini ni adalah trail malam. Maksud saya ni adalah jambatan ataupun suasana di waktu malam untuk kita pergi ke kafe. Kafe ada kat sana. Alright. Kita pergi ke kafe.
Okay, kita ada ayam bakar, sate, coleslaw sikit, air macam-macam. Mr. Kong? Yeah. Hi. Good. Good. Mantap. Kita makan semua. Jom kita makan dulu. Lihat suasana pagi lah di sini. Lihat, tengah enjoy. Okay. So nanti kita nak pergi tengok, nak mandi kot. Tapi sejuk bro. Tadi mandi air biasa mula sejuk, double triple sejuk ni kalau kita mandi sungai. Tapi tak apa, nanti kita try tengok kot kita nak mandi. Oh, sebelum tu kita pergi sarapan dulu. Sarapan. So pagi ni kita nak pergi menuju ke kafe dan pergi sarapan. Sarapan disediakan, included lah, included makan malam, sarapan. Right. So apa ada hari ni, Dik? Tak tahu. Jom kita tengok. Hari ni kita ada bubur, kita ada kuih-kuih juga, chicken ham, oh dengan telur. Kita ada baked beans. Ini baked beans dan kita ada kuih tiaw goreng. Kita ada ayam rendang, ada nasi lemak juga ada. Dan dekat sini kita ada air Ribena, orange, cordial, teh tarik panas, kopi. So kita nak buat roti pun boleh buat roti lah di sini. Ada disediakan tempat pembakar. This one apa? Oh, untuk kita nak makan cereals dengan fresh milk. Alright. Makan cereals ke? Good. So jom kita makan dulu. Nanti kita updatekan bubur dulu. Cepat lagi nak main. So dekat sini pun kita ada kolam untuk kanak-kanak. Kalau ikut hadnya, had lutut lah. Had lutut. So kita ada this one. Kita ada nak bawa anak-anak mandi kat sini pun seronok juga. Kita ada permainan macam air macam ni. Ada juga untuk apa? Gelongsor. Seronok lah. Ni dewasa, I think I'm not sure boleh naik ke tak. Tapi kita beri laluan kepada budak-budak lah. Tak risau rosak ke apa nanti kan. Ke boleh ha? Boleh kot, I think dewasa. Boleh, kuat saja I think. Wah, seronok. So jom. So kalau nak bawa anak-anak anda ke sini, bikin keluarga sambil main sungai ataupun main di tempat sini, okey lah. Boleh bawa. Sama team building anda pun okey saja. So jom kita masuk dulu. Masuk di sana. Yeah. Okay. So that's nice. So kita dah nak main bola tapi kita tengah invite lain-lain. So kita tunggulah yang lain-lain tu. So kalau nak tangkap gambar ramai-ramai, I think kat sini pun quite nice. View dia boleh kata macam view untuk foto jugalah. Untuk foto beramai-ramai dekat tangga-tangga ni kan. So saya baru lepas kat kolam tadi. Di sini sebab kita nak main futsal. So dia dah booking futsal dekat atas. So kita tinggal mau main sajalah.
Nampak itu, dia orang tengah main. Enjoy. So before balik kita pergi makan dulu ni udang dekat sini, Rizati. Makan dulu lah dekat sekitar Taiping bersama tim kita. Ada order ke tak? Jangan tak order. Oh, udang lah. Oh, langkah bersama bina dunia. YouTube Vinazik, inspirasi nyata. Setiap klik membuka jalan baru. Harmoni